Assalamualaikum. Sedikit ilmu tentang belt kompresor kenari kelisa. Biasa kita akan jumpa dua jenis macam ni. Okay. Of course dia berbeza kepanjangan lah mengikut kompresor yang kita pakai. Cuma nak bagi tahu ada beza. Yang jenis macam ni dia bergigi. Dia bergigi. Yang ni dia tak ada gigi. Jadi apa beza dia? So ni berdasarkan pengalaman lah. Yang bergigi ni dia tak maintenance free. Maksudnya sampai satu masa kau kena ketatkan. Dan yang jenis macam ni dia memang lebih murah. Lepas tu dia kurang tahan. Dia cepat longgar lah orang cakap. Okay. Yang ni perlu diketatkan lah. Tapi tak adalah selalu sangat pun. Tapi dia memang cepat longgar, cepat haus. Okay. Dia pun dah pecah lah. Okay. Yang ni maintenance free. Dia ada tulis maintenance free. Yang ni tadi tak ada tulis. Ni tak ada tulis. Dia sekadar tulis dia punya brand dengan dia punya size je lah. Yang ni dia ada tulis maintenance free dengan size dia. Dan dia tak ada gigi. So yang jenis ni memang lebih mahal sedikit dan lebih tahan. Dan korang tak perlu nak ketatkan selalu. Sebab dia maintenance free. Once kau dah pasang, dah ketatkan, dia memang boleh tahan lama. Even kalau dia longgar pun dia tak bunyi. Melainkan dia terlalu longgar baru dia akan bunyi okay. So inilah bezanya. Dan selalu yang beli sendiri online dia akan beli yang ni. Sebab apa? Murah. Kalau beli sendiri online, biasa customer akan bawa yang ni. Yang ni dia murah. Tapi abang biasa pakai yang ni. Alright. Terima kasih.